Video-video yang korang tengok yang bertebaran tu, itulah dalam tentera ni dipanggil sebagai Yeye. Kepada mungkin geng-geng Gen Z, Alpha yang pakai seluar palazzo ni, mungkin tak tahu, Yeye ni adalah istilah parti bersukaria. Sama ada ianya boleh berlaku kalau dalam tentera lah, dalam kamp tentera itu sendiri, dalam kalangan pegawai, dekat mes dia. Mes ni pusat bersosial ataupun dorang punya clubhouse lah. Ataupun boleh juga berlaku di pusat-pusat hiburan, klub-klub hiburan dekat luar. Dan bila melibatkan hiburan dan sebagainya, confirm lah kena ada karaoke perempuan, tonggang-tonggang. Dan yes, sedih untuk aku nak cakap pasal benda ni, memang berlaku juga dekat dalam mes pegawai, dekat dalam kamp-kamp tentera, melibatkan juga wanita dan juga minuman-minuman yang memeningkan korang. Ya, sangkaan korang betul, memang budaya ini terbawa-bawa daripada zaman pemerintahan British yang masih lagi nak cuba mengekalkan tradisi tentera tu sampailah sekarang. Dan aku terkejut sebenarnya benda ni sampai sekarang pun ada. Sebab apa? Aku join tentera dulu pada tahun 2004 dan aku tamat perkhidmatan pada 2018. Awal-awal tu, orang kata 7 tahun, separuh daripada tempoh perkhidmatan aku tu memang aktif lah benda-benda yang macam ni. Tapi semakin lama, semakin terhapus sebenarnya kegiatan ataupun budaya ataupun tradition yang beryeye dekat dalam mes ni lah. Dan baru juga sebenarnya aku borak dengan kawan-kawan tentera aku, dah banyak pun mes yang tidak lagi mengamalkan tradition ataupun tradisi yeye dekat dalam mes ni. Tapi macam mana boleh berlaku? Underground lah. Alah, kalau korang nak faham kan, dia macam cerita high council tu lah. Benda yang berlaku tu nampak macam besar apa semua kan. Tapi disebabkan cover line yang baik, cikgu-cikgu pun tak tahu. Tapi jauh di sudut hati orang-orang di atas-atas ni, sebenarnya diorang tahu je benda ni masih berlaku. Cumanya tak kantoi, tak salah. Kalau korang minta pandangan aku,